Hai korang, Assalamualaikum. So hari ni Siti nak unboxing parcel yang baru sampai. Siti beli DJI Action 5 Pro. Sebenarnya kan dah fikir lama dari tahun lepas lagi sama ada Siti nak ambil DJI Action 5 Pro ke nak ambil DJI Osmo Pocket 3. Dua-dua tu ada kelebihan dengan kekurangan dia. Tada! Dia beli yang standard je, so dia tak dapat extra battery, tak dapat tripod. God, rasa dia excited sama je macam Siti first camera Siti ni yang Siti pakai sekarang A50. Kenapa Siti pilih DJI Action 5 Pro berbanding DJI Pocket? Sebab banyak orang komplain yang DJI Pocket tu dia ada masalah dengan dia punya gimbal. Dia terlalu fragile. So tak boleh kena air, tak boleh terjatuh, tak boleh tersilap sikit sebab dia memang sensitif. Hari ni so Siti tak tahu macam mana cara betul nak unboxing dia. Allah, ya Tuhanku, ya Tuhan. Okay, first adalah aksesori. Apa yang Siti dapat adalah dia punya kabel ni untuk charge, quick start guide. Dapat dia punya casing. Ni dia punya casing, punya bateri, nama apa, mount macam tu. Stand, tak tahulah nama apa. Kecil je, tengok ni. Weh, cantiknya. Ni dia punya skrin depan, ni dia punya skrin belakang. Yang Siti suka sebab kalau kita nak vlogging ke apa ke, kita boleh tengok diri kita dekat sini. So tak payah nak flip-flip screen. Kalau macam kamera Siti ni kan nak kena flip-flip screen. So Siti rasa macam leceh. And then dia bulky, besar. Kalau yang ni kecil, Siti nak buat vlog pun senang. And tak perlu nak flip-flip screen. Just Siti pusing macam ni je. Bismillah. So dekat sini korang boleh pilih mode, ada subject tracking, super night, video. So Siti nak record dulu diri Siti. Korang boleh tengok. This is result Siti guna Action 5 Pro dalam rumah indoor. So tu different dia pakai kamera Canon EOS R50 dengan DJI Action 5 Pro. And suara dia Siti tak sure okey ke tak. Kalau yang ni Siti pakai mic kan. Tapi yang ni tak pakai mic. Nanti Siti akan tunjuk perbezaan. Yang ni pakai mic dengan yang tak pakai mic. So DJI Action 5 Pro ni Siti memang tak pakai mic. Korang boleh dengar lah okey ke tak okey. So sekarang ni Siti charge sekejap Siti punya DJI. Kita tunggu sampai penuh dulu bateri. Siti petang ni Siti nak try ambil video outdoor. Kita tengok dia punya kualiti macam mana. Nanti Siti share dekat korang, okey? Cantik tak? Baca kat depan. Dekat lens depan. Nampak? Action 5 Pro. Screen lah macam tu. Lepas tu kalau nak record depan pusing gitu. Beli sampel? Tidaklah beli sampel lah. Bukan beli sampel? Bukan. Babu ibu? Cuba teka. Tahu? Cuba teka. 1,500? 1,500? Ha. Uish. Hebat kan? Betul. Dah 2 kali dah abang teka semua betul hari ni. Anak baby. So boleh vlogging pakai DJI Action 5 Pro. So kita nak pergi zoo. Okay, nanti kita beli, okay? Pistachio ada tak? Pistachio? Tak ada. Matcha lah. Matcha pun tak ada. Kalau macam tu bagi double chocolate lah. Sekarang tak ada dah tu. Kosong satu-satu. Aku nak beli kek kat Anan donat ada. Kalau kita beli kat lain sebab tadi. Terima kasih. dapat kat dia.
Sedap tak? Terima kasih abang. Wah. Bawa sampai sini. Tapi kecewa juga sebab tak ada manja. Maksudnya esok kena datang lagi. Nak tambah. Gambar kat luar. Hai korang, so selepas Siti meneliti, Siti sambil edit video tengok perbezaan tadi video. Perasan lah, R50 cerah, yang DJI Action 5 Pro warna dia tak cerah. Perbezaan dia adalah yang R50 tu Siti record dalam 4K. DJI Action 5 Pro ni pula Siti pergi record 1080, 1080, 30 fps. So Siti macam tak pandai lagi nak setting. Tapi still Siti puas hati sebab harga dia murah satu. Kedua, dia tak terlalu melampau-lampau edit kita punya video. Nampak dekat luar tu macam tu lah dia punya reality. Kalau R50 ni sebab Siti dah setting, Siti pakai mode yang Siti dah setting brightness, so dia akan nampak cerah, nampak lagi lawa lah. And harga dia pun berbeza kan. R50 ni pun ada kekurangan dia juga. Siti tak guna untuk vlogging sebab dia bulky, besar, and dia flip screen, so agak susah untuk Siti bawa vlogging apa semua. And Siti biasa indoor ataupun pergi outdoor untuk ambil gambar je. Action 5 Pro ni Siti planning untuk guna vlogging, bawa buat aktiviti-aktiviti lasak, nak buat daily vlog ke apa ke. Siti still puas hati dengan Action 5 Pro ni. Tengok ada orang ambil pakai Action 5 Pro ni boleh dapat lagi lawa daripada ni, lagi sharp pada ni, lagi better pada ni. Bukan salah kamera, tapi salah orangnya, sebab orangnya tak pada guna. Jangan 100% tengok daripada kualiti video Siti. Korang kena research, korang kena, kalau korang dah beli, korang research macam mana nak setting, nak bagi 4K, nak bagi lagi jelas video. For now, Siti harap video ni membantu. And kalau korang rasa video ni best, korang bagi like. And jangan lupa subscribe, support Siti. Korang boleh drop a comment kalau ada apa-apa, nak bagi pendapat ataupun nak bagi pengalaman ke apa ke, ataupun ada detail-detail yang saya bagi tu tersalah, korang boleh bertukar. Jumpa lagi in the next video. Bye.